Dan so lagi ibu ayah, anak kita ni kita nak tupai tekah mana? Ni nak ya. Kita nak tupai tekah kita nak mati lah. Kau kita nak mati, kau kita mati, kau tu kita nak tupai. Kita nak lah waktu mana kita duk nak mati kita nak wi piyo mari bisik di telinga kita kata la ilaha illallah. Nak wi siapa bisik? Aci boleh nak wi anak-anak kita ni. Ayah weh, masa anak kita beranak hari tu siapa dia bel? Kita ayah dah. Allahu akbar, Allahu akbar. Bel linga kanan, komak linga kiri. Jamil kita nak mati, kita nak wi siapa? Bisik di telinga kita la ilaha illallah. Nak wi anak-anak kita. Tak saya dengar suara orang lain nak dengar anak kita. Baik kita duk belah daripada kecil sampai besar, kita nak dengar suara dia. Maka paling besar sekali dalam hidup kita, kita nak beri anak kita paling molek beri manfaat kepada kita, ialah biar kita dalam hati dia lah bisik ngajang ucap. Dia lah jadi tok imam mayat-mayat kita. Dia lah usung mayat kita pergi kubur. Dia juga baca talqin ajar apa kita masuk dalam kubur. Dia baca kulhu, dia doa sampai doa masuk dalam kubur kita. Hak Nabi kata waladin salihin yad'u lahu. Anak juruh doa kepada mak pak. Kita nak tupai bukan sekadar hidup. Lepas ada mati kita nak tupai anak kita. Ni, kita nak royak cerita sebagaimana cerita akhir ni. Bermolek dengan ada lebih kurang ke 10 minit lagi. Cerita akhir ni jadi pelajaran besar dalam hidup kita. Satu orang lelaki. Orang ni orang negeri dua. Cerita ni bukan cerita zaman dulu, bukan cerita zaman Nabi, bukan cerita zaman 200 tahun dulu. Cerita moden zaman kita ni. Ada satu orang lelaki, dia bela anak dia 2-3 orang, semua jaya berlaku. Mana kerja negeri luar, makan gaji besar-besar, ngaji tinggi-tinggi berlaku. Yalah okeylah, molek lah, bukan makna kita nak nafiah tu. Lepas dia tulis surat ciwak perawat. Cara nak bela anak ngaji jaya gini bagai-bagai lah. Jual surat di Sewen, jual di Big C, jual surat. Cara nak didik anak, nak bela anak supaya jaya. Takdir Allah. Anak dia hak pertama tu jadi CEO duk di United Kingdom. Di Angkrik lah ni tau. Jadi CEO. Gaji besar lah, beribu, beratus ribu sebulan. Hak nombor 2 lah ni tubik dah ngaji luluh dah. Duk cari kerja, nak kerja jadi CEO supaya nak kakak. Hak adik nombor 3 semua anak yatim belaka. Adik nombor 3 tengah duk periksa, tengah duk mengaji. Jadi bila lah jaya belaka anak, ayah bangga, serenok suka hati. Mak pun suka. Takdir Allah, mak sakit berat. Masuk hospital. Duk ICU. Tak khabar apa dah. Ayah telefon kat hak sulung. Weh, makmu sekarang lah ni duk hospital, tak khabar apa dah. Klik lah, kalau nak klik boleh ambil. Tengok muka mak kali terakhir. Apa jawab abang hak sulung? Minta maaf ayah. Ayah amo ni ada meeting ni, ada pecung. Ada pecung situ sini. Kerja ayah jadi CEO nak wala tak boleh mudah-mudah. Nak lah tak boleh. Jadi esok lah, kalau lepas pada esok nak tengok lah, kalau masa pecung sudah masa tepat dan tak ada dah pecung hak lain kena cancel hak tu ni, nak klik esok mesti tak rusak. Mak duk hospital, tak boleh tinggal klik. Hak nombor 2 sekarang lah ni tengah duk sok sampak nak masuk kerja. Ayah tu hak nombor 2 weh, mak mu duk hospital, tak khabar ni, klik lah. Klik lah weh, klik. Kalau nak tengok pun kali akhir dah boleh tengok muka mak mu ni. Hak nombor 2 jawab, minta maaf ayah. Ni lah masa depan ayah, ni lah anak kuk kita dah ni, kita duk sok sampak. Kalau lupuh hak ni tu gak payah nak boleh kerja molek orang ni payah ni. Tengok sehari 2 ni lepas ada sok sampak nak klik gak bukan tak saya klik. Tak klik 2 orang dah. Hak bosu duk periksa. Nak habis kelas dah ni. Dah no ni mak mu sakit ni klik lah weh hak bosu. Kata kawan hak bosu, duk periksa ni. Duk periksa tak klik. Tiga beradik boleh klik. Mak duk ha dalam ICU. Masa tu mak tak saya dengar suara orang lain, nak dengar 3 beradik ni je. Ngucap di lingo la ilaha illallah. Akhir sekali ayah dia buat mana? Kutip habis segala surat ayah tu. Segala surat ayah hatur kata dia jaya dalam didik anak, jaya di dalam memberi pelajaran kepada anak yang kau sampai ngaji habis tinggi-tinggi makan gaji besar. Sebenarnya dia lomleu. Lomleu betul tak? Kita nak tupai anak kita tekah ni je. Tekah nak mati je. Yang mari hajar ngucap mari mayat atas mayat kita dah hantar mayat pergi kubur doa waktu mana kita nak masuk di dalam tanah kubur. Dia kata aku dak jaya sebenarnya aku ni. Tahu ke habuk anak dak kelik mari waktu mak nak mati. Itulah habis tu kita tanihlah agama, tanihlah pelajaran yang paling baik supaya anak kita boleh beri manfaat. Nabi kata walaupun kita mati dah, kita tak ada dah, anak selalu doa kepada ibu ayah.